Vietnam dan Indonesia terus mendesak FIFA menolak rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk tetap mengenakan sekatan ke atas Malaysia kerana penipuan. Tetapi, sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini, supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai sukan bola sepak setiap harinya. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, sebentar tadi menegaskan bahawa pada ketika ini masih belum ada sebarang perkembangan baharu berhubung hukuman yang dikenakan oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Seperti dilaporkan sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah diarahkan untuk membayar denda sebanyak 350,000 franc Swiss kerana melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib, FDC, mengenai pemalsuan dokumen pendaftaran pemain warisan. Manakala, 7 pemain warisan negara telah diarah membayar denda sebanyak 2,000 franc Swiss kepada FIFA dan dikenakan hukuman penggantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak, berkuat kuasa dari tarikh pemberitahuan keputusan itu. Dalam kenyataan ringkas yang dikeluarkan, Badan Induk Bola Sepak Negara itu menjelaskan bahawa mereka masih menunggu dokumen penuh keputusan penghakiman daripada pihak FIFA. FAM masih menunggu dokumen penuh keputusan penghakiman daripada pihak FIFA. Proses rayuan hanya akan dimulakan sebaik sahaja dokumen penuh keputusan penghakiman tersebut diterima. Tambah FAM lagi, sebarang kenyataan atau maklumat lanjut mengenai isu ini hanya akan dikeluarkan selepas proses rayuan selesai sepenuhnya. Buat masa ini, peminat bola sepak tanah air hanya mampu menunggu perkembangan rasmi seterusnya daripada Badan Induk Bola Sepak Negara itu, selepas dokumen penuh daripada FIFA diterima yang bakal menentukan arah perjalanan isu ini serta impaknya terhadap bola sepak Malaysia. Sekiranya hukuman tersebut kekal, penggantungan 12 bulan terhadap 7 pemain tersebut bakal memberi kesan besar terhadap perancangan skuad Harimau Malaya menjelang saingan kelayakan Piala Asia 2027 serta kejohanan-kejohanan utama lain dan bakal menjadi igauan ngeri dalam senario bola sepak tanah air.